Assalamualaikum, apa khabar kamu? Hari ni teman nak berkongsi lah dengan kamu semua kisah seketui batu di tengah jalan. Mohlah kita tengok. Kisah yang simple je kamu. Seketui batu ni, tapi kalau tersadung ya, tersepak, jerombab juga kita. Cuba tengoklah kamu. Ada orang apa tak kisahnya. Adakah batu itu menghalang kita, akan membuat kita terjerombab? Tetapi sejauh mana kita sedar yang boleh membawa ke jiwa kita, hati kita, dan dia ubahlah batu itu. Kisah yang simple je kamu, yang biasa terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang nampak batu itu, tetapi dia terus je melangkah, apa tak kisah. Ada orang pula mungkin buat-buat tak perasan, tak ada apa pentingnya nak ngesahkan batu. Cuma ada juga orang yang mungkin tersentak dalam hatinya, nasib baik aku tak terpijak batu ni. Jadi kalau kita selamat, apa tak kisahlah, lantaknya lah. Yang penting kita je selamat. Kita tak fikirkan orang lain pun. Kemudian datang seorang insan yang sangat berbeza. Walaupun kita tengok mungkin tak cukup, mungkin cacat dari segi anggotanya. Dia berhenti, dia tunduk, dia angkat batu tu, dia letakkannya ke tepi. Dan dia tak akan dapat apa-apa ganjaran pun. Tak ada siapa nak kisah pun. Tak ada siapa pun nak bertepuk tangan. Tak ada siapa pun nak memuji. Tapi dia terfikirkan keselamatan orang lain. Maka dia letaknya batu tu ke tepi, supaya orang lain tak terlanggar. Inilah bezanya kamu antara sedar dengan empati. Orang yang sedar ni, dia sedarlah ada batu tu, dan dia hanya fikirkan diri dia je. Tapi orang yang ada empati ni, dia fikirkan orang lain juga. Sekarang ada pula orang tua yang tak akan terlanggar batu tu, tertumbuh nanti atas jalan. Jadi di sinilah kita nampak ya, benda yang simple, tetapi kadang-kadang di sinilah letaknya hati kita tu bersih atau tidak, nilai kemanusiaan kita. Dan perbuatan ini jelas menunjukkan walaupun dia kecil, tetapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tak kalau kita nampak batu juga dalam kehidupan kita ini? Dan lagi yang kita harapkan, janganlah kita pula yang menjadi batu di dalam kehidupan. Ibarat menjadi parasit di dalam kehidupan. Orang lain elok-elok nak menjalani kehidupan dengan tenang, kita menjadi parasit, kita menjadi penghalang.